Macam kena tumbuk mata. Wah, cantiknya langit. Cantik gila langit. Sekarang kita nak pergi Metro City pula, beli aiskrim gula apung. Wow, sedapnya. Lepas tu pergi lunch. Rasa kat Sarawak. Cuba teka lunch dengan siapa? Beliau ni bekas pengarah belia dan sukan negeri Sarawak. Dah kenyang, kita gerak lagi. Now kita nak pergi mall pula. Buka. Kita shopping. Purchase yang pertama, pembelian kedua, yang ketiga. Cundang juga. Beli. Good. Okay, ambil satu silver, satu gold. RM34 je. Ni yang keberapa ya? 4. Keperluan. Okay. Boleh balik lah. Lepas tu kami balik Kombes mula. Siap-siap. Lepas tu kita join program Rakan Muda Negeri Sarawak pula. Malam ni kita orang belajar cara buat dekor balloon. Tidak, behave. Diorang semua berseronok, I je yang tak seronok kat sini. I nak minta maaf lah dekat orang-orang kat sini. Wakil belia kita orang memang haru biru sikit. Now Kelab Belia Sarawak briefing sikit dan bagi-bagi tugas. Sebab esok kita orang akan assist diorang lah handle program. Habis tu kita orang keluar lagi, pergi dinner pula. Diorang semua ni sumpah kuat membongak. Buka lampu pula. Siap lampu. Saya macam pernah nampak lah awak ni artis ke? Dia bukan artis, dia content creator. Hai. Ya Allah, cringe-nya. Rasa nak tumbuk seko-seko. I tak tahulah kenapa, tapi diorang asyik bawa makan sini je. Dah kenyang? Baliklah. Stay tune for hari ketiga. Bye. Tengoklah dia ni mandi, buka pintu. Sebab sumpah rasa macam ada makhluk berhati. Seram oh. I pun seram tau. Laju gila I mandi.